Satu tempat untuk melantak segala jenis binatang, makanlah korang sampai Tombang. Lokasi dia dari Highway Second Link menghala ke arah Gelang Patah. Korang ambil exit Pontian. Lepas tu terus dan ambil susu ke Gelang Patah. Depan sikit korang belok kiri. Dari kambing, ayam, daging. Untuk seafood ada ketam, ikan, udang, sotong. Semuanya tu bayar dengan RM25 untuk kanak-kanak, unlimited refill. Makanlah korang sampai Tombang. Cuma jangan membazir je. Dan harga untuk dewasa RM50. Tak ada cas tambahan lain, semuanya korang boleh ambil. Dari haiwan-haiwan dalam peti, ada nasi lemak, nasi biryani dengan ayam merah, ada mi kari, soto, beraneka jenis kuih muih, durian goreng pun ada. Pelbagai pilihan nasi goreng, mi goreng dan banyak lagi pilihan makanan. Korang tinggal datang dan ambil je. Promosi ni tak lama tau, sempena Ramadan tahun ni je. Korang cari je Sharifah Kitchen Steamboat and Grill, Gelang Patah. So, orang JB, tahu tak tempat ni? Cubalah komen.